For the first time, I nak buat unboxing nasi ayam mama ni sebab macam ni cerita dia. Asalnya, I share resepi tu dekat Instagram, dekat Reels. Lepas tu resepi tu viral lah. Ramai dah cuba. Gang Thermomix buat versi Thermomix. Yang gang yang masak atas dapur, gas masak dengan secara manualnya. Dan ramai sangat tag I, tag mama. Sebelum tu berlangsung. Sampai setahun mama kata, mama nak try jual nasi ayam ni. So basically nasi ayam mama, okay, ada for the longest time lah, daripada kecil zaman dah duduk kat Pasir Mas kat Kelantan tu, sampailah sekarang, inilah nasi ayam yang dihidangkan daripada kita orang kecil. Saladnya dengan ayamnya, goreng macam ni, supnya dengan sambal dan cilinya, inilah favourite kita orang semua. Dalam family memang sangat-sangat suka. So what do we have? Yeah, here's my love. You want to play iPad for how long? 50 minutes. 15 minutes? Okay. What do you want to watch? Wanna What do you want to watch? watch friends. Huh? Batman Friends? Cannot watch number blocks, okay? Okay, good boy. So, cerita dia, kita bagi awak nampak sikit. Nampak tu? Tak nampak lah. I bagi tinggi sikit lah. So boleh saja, I cakap tadi, Mama nak jual direct terus kan. Sebab kita pun ada masing-masing pada platform sekarang, Instagram lah, Facebook lah semua kan. Tapi disebabkan nak berkongsi rezeki, of course lah kena ada some portion untuk mereka yang nak menjual. Sebab yang membuat ni pun nak kena ada portion untung dia. Yang mana yang nak agent dia pun nak kena ada untung dia. So sama-sama cari rezeki. Dan yang kos ni pula bila orang kata mama masuk jual, mama kira kos ke tak kan? Lepas tu kita orang macam, bekas pun sampai 2-3 ringgit. Ya ampun. Seorang dengan Nabila macam betulkan balik lah, macam kan, dengan harga ayamnya, dengan harga saladnya, dengan harga berasnya, harga kicapnya, kita bantu untuk kirakan balik untuk my mom semua. Jadi Alhamdulillah. Okay, siapa yang dah rasa nasi ayam mama ni akan mostly lah, Alhamdulillah, mostly yang kata suka, sedap semua. Ada juga yang biasa kan, terpulang kepada lidah masing-masing. Rezeki dalam membuat nasi ayam ni dah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi apa yang saya nak cakap, nasi gebu-gebas siapa yang tak cuba, siapa yang nak cuba, tak cuba lagi, boleh order. Saya ada sediakan link. Siapa yang tak nak cuba pun tak apa, boleh masak, boleh tengok resepi yang saya dah share tu, masaklah sendiri, rasalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap sambal kan. Jadi kepada adik-adik yang menonton dan kakak-kakak semua yang tengok, ayam semua dapat porsi yang sama, bahagian yang sama. Bahagian peha. Senang order. Senang nak masak, senang nak goreng, senang nak cuci. Dan semuanya buat di rumah. Masya Allah. Hijau sikit pakai sambal. Dan tak nak pesan kan. Saya okey je orang yang buat video bagi honest opinion, sedap ke tak sedap ke, kering ke, ayam sedap ke tak. Okey je. Macam ibu saya buat ni untuk sekadar sebab mama dah tak kerja. So buat dekat duduk rumah, boleh katakan sekadar buat for fun lah, sampingan lah. Jadi dalam masa yang sama membantu juga orang-orang di sekeliling dia yang sama-sama dapat share rezeki. And at the same time, I know that you guys pun enjoy makan hasil tangan homemade kan daripada ibu saya. For information, ada banyak lagi video-video share resepi yang I share resepi my mom. Ada kengsom, ada sayur lemak, ada sardin. Sardin pun ramai tengok. Sardin pun 2 million I think orang buat. Pun sedap sangat-sangat. Lepas tu kita open order sardin juga. Makan dulu lah. Macam tak best makan pakai makeup ni. Nak buka dekat rumah. Okay guys, itu saja. Minta maaf lah kalau ada salah yang I cakap.
yang kurang, yang tak elok tu mungkin daripada kelemahan diri I sendiri. Ni sekadar nak share, nak borak je, because I jarang sangat buat video macam ni. So hopefully ada kebaikan. Bye.